Ada juga orang tak faham maksud tumbe. Maksud tumbe sebenarnya peraboh. Bukannya dia ya tumbe ni korban. Masalah tu tak tepat. Bila kata tumbe tu korban tu tidak tepat. Sebabnya tumbe ni peraboh lembu. Macam kalau kita erat lembu kan. Kita nak tumbe lembu. Maksudnya kita nak peraboh lembu. Sebabnya kita nak sembelih lembu. Kita bila nak sembelih lembu, kita kena peraboh lembu. Maksud dia gitu. Jadi nak peraboh, nak tumbe. Nak tumbe. Bukannya nak korban. Tu situ silap lah. Dah terdengar hak ni. Dia kata tumbe maksud dia korban. Salah juga. Tumbe maksud dia peraboh. Bila nak itu lembu kan. Tumbe lembu. Tumbe. Tumbe peraboh. Segi. Peraboh maksud dia peraboh lah. Terbalik segi. Maksudnya bila dia korban, kita ambil segi. Tu hak tepatnya. Ada ke tumbe ni korban? Adalah.